Jadi kepada orang yang tanya kepada saya, kalau tengok komen-komen tu, kenapa nak buang masa masuk PRN Melaka? Bazir duit, hilang deposit, macam-macam dia kata kan. Mereka ini tidak baca sejarah. Mereka tidak menelaah macam mana manusia bukan saja dekat Malaysia ni, tapi manusia di negara-negara lain pun, manusia ini sebenarnya berubah dengan cepat. Yang penting ialah idea yang dibawa itu mesti sampai dan diterima dan mendapat sokongan daripada orang ramai. Jadi kalau saya tanya kepada terutamanya yang menyokong bersama, kita tak adalah besar. Tapi dalam tempoh tak sampai, kita 2 hari lagi genap 3 bulan. Hari ni 15 Ogos, bersama ni genap 3 bulan 17 Ogos, kita dah lebih 30,000 orang dalam tempoh 3 bulan tau. Dan kita ni tak buat macam PKR. PKR, dia bagi kotak makanan, minta IC, kemudian kantoi, daftarkan orang jadi ahli tanpa kebenaran. Kita tak buat macam tu. Orang yang masuk ni, memang betul-betul datang, bayar RM20 dan memang nak jadi ahli. Dan bila dia jadi ahli, bukan saja dia jadi ahli, dia kena kerah berkenduri basuh pinggan pula lepas tu. Baik Jadi kalau orang tanya saya, kenapa nak buat kerja gila ini? Jawapan saya mudah tapi mungkin tidak pendek. Jawapannya ialah kerana ini satu keperluan untuk masa depan rakyat negara. Cukup. Sebab kita tahu ke mana negara ini akan pergi. Kita tahu contohnya, kalau UMNO dan PAS bergabung, mereka ada peluang untuk menang. Bila mereka menang, zaman yang mana zaman rasuah, zaman yang mana ada keangkuhan, yang itu akan kembali. Tapi kita juga tahu bahawa masalah-masalah masyarakat ni besar. Masalah gaji, kos sara hidup, dia tidak akan selesai hanya semata-mata kerana Perdana Menteri atau parti itu bertukar. Ini masalah struktur negara. Dia memerlukan keputusan yang jitu, bukan saja daripada kerajaan, tapi dia perlukan juga kerjasama dan persetujuan daripada majikan, daripada persatuan-persatuan industri, daripada pekerja. Kita semua kena duduk dan bersetuju macam mana kita nak naikkan gaji rakyat secara campur tangan kerajaan menggunakan sebahagian peruntukan negara supaya gaji yang terutamanya yang muda-muda ini, yang 10 tahun kerja gaji masih lagi 4,000, tak naik-naik. Yang ini takkan berlaku secara tiba-tiba. Dia perlukan keputusan bersama. Dan bila kita buat keputusan itu, maksudnya kerajaan kena ikat perut. Ada benda yang kita kena potong. Contohnya, kita kena potong pencen ahli parlimen. Contohnya. Kita kena potong allowance mengarut. Kita kena potong ini perbelanjaan luar negara, bukan saja menteri tetapi jabatan kerajaan, agensi. Kita kena buat macam-macam benda yang tak popular. Saya nak tanya saudara-saudari, adakah itu akan dibuat rasanya oleh mana-mana parti-parti besar yang ada ni? Kalau UMNO dengan PAS, kalau dia nak buat benda susah macam itu, buat apa dia jadi kerajaan? Dia dah melabur banyak, berpuluh-puluh juta, ratus juta, mungkin bilion untuk dia jadi kerajaan. Bila dia jadi kerajaan, dia kena dapatkan balik pelaburan itu, sebab itu bukan duit dia, duit tokek. Dia kena bayar tokek. Untuk bayar tokek, dia kena buat projek-projek. Projek-projek ini sebahagiannya tak masuk akal. Patut 100 juta jadi 500 juta. Kalau tak percaya ke aku, tengok tabung haji. Itulah yang berlaku.
Orang duk tanya, mana sakau? Mana sakau? Duit hilang ke tidak? Ya Allah, bodohnya lah. Kalau saya kata bodoh, orang UMNO kata aku mulut longkang. Saya nak tanya orang-orang yang duk baca ni kan. Kalau selepas ada laporan sampai 272 muka surat yang dah tunjukkan macam mana sampai puluh bilion ditanggung oleh rakyat. Kalau duk tanya lagi duit ada hilang ke tidak, kita nak panggil apa lagi ni pakcik? Kita nak panggil apa lagi? Takkan saya nak kata, oh comel ni Allah, perlahannya comel ni, slownya comel ni. Takkan nak panggil macam tu. Kan? Jadi kita dah tengok dah benda tu. Kitaran itu, bila orang nak jadi kerajaan, dia nak kuasa, dia nak kemewahan. Jadi dia kena melabur dulu. Melabur tu dia ambil duit orang. Jadi bila duit orang, bila jadi kerajaan, dia kena bayar. Bila dia kena bayar, dia kena buat projek yang tak masuk akal. Akhirnya kerajaan tanggung, pusing. Kalau Piramli kata sampai Abang Jamil, kan? Sebaik saya tak ada ahli keluarga saya nama Abang Jamil tau. Bolehlah aku cakap kan. Itu UMNO PAS. Kemudian kita pula ada PH. Yalah Datuk Seri Anwar, kebetulan kita sama-sama kat Melaka. Tidak dirancang. Kok ada orang kata, ini sebenarnya dia orang dah merancang ni. Selepas ada ceramah ni, mereka berjumpa di tepi Sungai Melaka. Bohong semua ni. Kita masing-masing tak tahu. Kita pun tak tahu dia akan buat kongres weekend ini pada tarikh yang sama, negeri sama pula Melaka. Bersama ni memang kiasu. Kita dah cakap daripada dulu, kita nak umum calon lebih awal daripada orang lain. Jadi memang kita dah tetapkan minggu ini, kebetulan kan. Jadi Datuk Seri Anwar dah kata dia akan korek balik Felda, janji macam-macam, pujuk otai-otai baliklah ke parti semua kan. Saya susah nak cakap beginilah. Saya ulas nantilah panjang lebar kan. Tapi kita telah sia-siakan 4 tahun. Yang berbakinya mungkin 5 bulan, 7 bulan. Umum dulu, nanti jadi macam tabung haji lah laporan. Umum dulu akan keluar, UMNO kata, sebelum nak keluarkan laporan tabung haji itu, kena bawa ke kabinet dulu. Sama juga, apa saja yang diumumkan dulu, semua kena balik ke kabinet. Kerana keputusan tertinggi kerajaan adalah kabinet. Dindong, lama-lama, saudara pun tahu, saya pun tahu, akhirnya dia akan ulang dan ulang, keadaan itu tidak akan bertukar dalam suasana yang segala masalah ekonomi rakyat, pasal harga, pasal gaji semua ni, kita dah kesuntukan masa untuk kita buktikan kerajaan buat dasar-dasar yang radikal yang memastikan kekayaan negara daripada pertumbuhan ekonomi yang duk diulang-ulang itu akhirnya sampai kepada rakyat. Yang rakyat nampak sekarang, tiap-tiap 3 bulan kerajaan umum pertumbuhan ekonomi kita bagus, mengatasi semua. Rakyat duk kira aku pergi beli harga ikan, macam itu juga. Gaji aku naik RM50 macam itu juga. Ubat makin mahal macam itu juga. Jadi saya rasa di sebelah PH pula dah tak ada masa dah. Orang dah tak percaya.